Bertanya, minta Datuk bagi tips servis kereta dari 0 hingga 200,000 kilometer. Datuk. Ya, bergantung kepada penggunaan kita. So, bagaimana kita penganggaran pada mulanya. Daripada kosong tu maksud dia daripada day one atau hari pertama kenderaan itu bergerak. Yang pertama sekali kita kena tahu apakah jenis minyak yang digunakan. Selalunya kalau day one ni kita boleh baca dekat handbook manual di mana apakah jenis dan grade minyak yang digunakan. Jadi kalau minyak mineral 5,000, semi sintetik 10,000, fully sintetik 15,000. Setiap angka-angka itu bertambah perlu diambil kira. Dan setiap 30,000 untuk auto transmission, setiap 90,000 ke 100,000 untuk timing belt, dan setiap 30,000 ke 50,000 untuk semua jenis filter yang perlu diganti. Dan setiap 100,000 aircon perlu diservis. Ini akan memberikan jangka hayat kereta akan bertambah. Hitunglah sehingga 200,000. Kalau kereta tu setiap hari bergerak tanpa henti, 200,000 tu dalam lingkungan lebih kurang 5 ke 7 tahun. Perkara ini bukan teksi atau bukan kereta sewa atau bukan hari-hari jalan. Jadi dia untuk kerja, bergerak balik kampung, bergerak setiap masa menggunakan kereta. Jadi untuk 200,000 lingkungan dia antara dari 5 hingga 7 tahun. Jadi 4 tahun pun dah 100,000 lebih. Sebab kita hitung setahun adalah 20 hingga 25,000 kilometer. Jadi kalau bawah daripada itu, kenderaan tersebut dikategorikan kurang bergerak. Jadi siapa nak beli kereta terpakai, carilah kereta dalam kurungan antara 100,000 ke 120,000. Kenderaan tersebut bergerak hanya dalam 4 ke 5 tahun. Inilah yang paling best. Jadi dia dah hampir 200,000. Baik.